minta dia cepatkanlah datang untuk mengundi. Pasal saya tengok dah mula redup dah. Takut nanti hujan kan, menyukarkan mereka untuk daripada kereta nak pergi tempat mengundi. Tapi sistem mengundi ni saya ingat perlu diperkemaskan lagi. Pasal dia slow sikit. Saya tengok kita nak pakai ink ni, prosesnya. Di sini saya nampak okey, dia ada dua botol. Setengah tempat tu satu je botolnya. Jadi membuatkan begitu panjang. Dan kemudian kita kena ambil kira lah cuaca panas. Ada setengah-setengah tempat macam di sekolah kebangsaan Manjur 1, dia daripada bilik darjah terus atas jalan. Jadi kita perlu tengok si kemah, dan mungkin kita perlu tengok dia dalam konteks adakan minuman ke. Orang tunggu, macam saya tunggu 1 jam lebih tadi. Saya tak apalah, tadi orang lain ya. Dan di sekolah Bainun tadi saya nampak golongan warga emas, ada yang tak sihat, yang duduk pening. Jadi kita perlu ada anggota-anggota perubatan, mana kita kena ambil kira semua itulah di dalam proses pengundian 5 tahun lagi. Mana keselesaan pengundi itu mesti dibagi keutamaan, dan proses untuk mengundi itu dipercepatkan. Kita cari jalan. Saya tengok chances kita very strong. Saya kata tadi macam Tambun bukan soal kita hari mengundi tempoh kempen. Sebenarnya kita lah menjalankan kerja begitu lama. Maknanya dari segi tangible result kita tu begitu jelas pada kaca mata orang ramai. Jadi tempoh 2 minggu itu bukanlah satu tempoh yang digunakan semata-mata itu untuk tarik sokongan. Saya ingat orang tak akan sokong setakat 2 minggu, tapi orang nak tengok track record kita. Jadi segi track record kita dapati bahawa baik pengundi Melayu, pengundi Cina, pengundi India, orang asli dan juga orang Boyan. Sini ramai juga orang Boyan. Sokongan begitu padu nampak kepada Barisan Nasional. Dan saya tengok dalam konteks negeri Perak, saya yakinlah kita akan dapat mementah negeri Perak. Mungkin kemenangan taklah sampai 2/3 menjadi simple majority.